Hello, Assalamualaikum kawan-kawan and welcome back to my channel. Kali ni kita akan memainkan game Roblox lagi dan bertema baru kali ini kita akan main game Evade. Dan kan tanpa basa-basi kita mula je terus sebab saya tak nak buat video lama-lama ni. Dan kita inventory dulu, kita pasang apa semua yang ada yang saya beli okey. Kalau ni untuk flashlight lah. Flashlight kita beli kita pakai night vision sebab night vision ni dalam gelap dia boleh tetap nampak ya. Allah, tak cantik pula kepala aku ni, macam orang gila tak. Okay, ini tak ada power. Okay, usable. Okay, kita letak yang ni paling penting tau, cola, biar korang lari, biar laju macam flash. Dan ni kita letak jump pad, kita letak barrier dan kita letak speed pad. Ni pun berguna agak ni. Okay, untuk karakter kita akan pakai ni kot. Ni kot. Ikut mula. Ni pun kita pakai handpot. Ni apa ni? Ni carry. Kita ambil orang macam mana? Kita pakai yang Winter Holidays. Ni saya dapat memang premium gila lah. Sekejap mak saya panggil. Okey, kita sambung lagi dan name tag kita pakai Anjay Celeb macam biasalah, Anjay Celeb 122. Kosmetik kita pakai topi ni. Walaupun kita punya macam banyak gila barang, tapi nak buat macam mana biar macam agak kece sikit. Yang ni untuk emote. Jadi kita pasang yang ni, saya nak pasang. Saya banyak tau emote. Jadi kita boleh pasang je lah. Okey, ni bumper car. Best gak kalau macam main-main biasa je macam tu. Yang ni kita dia rating macam apa namanya, macam hacker dia. Yang ni lah. Yang ni. Yang ni breakdown, anjay. Yang ni crouch. Okey, mantap. Ni tak ada. Okey, tak ada. Dan tanpa basa-basi, kita mula terus. Okay, let's go. Sebab ni saya kurangkan sikit sound dia. Jadi tak dengar apa suara dia punya ni. Yang penting ni tengah salji, jadi terang lah. Bapak lah jahat gila. Alamak. Yus. Otak dia. Kita dapat tempat yang paling ni lah. Saya pun dah pro dah main game ni. Jadi tanpa cheat lah, tanpa kita pakai alat bantuan apa-apa, kita tolong orang. Sebab saya kan banyak pro player main Evade. Saya salah satu pro player gak lah. Sebab saya dari kecil lagi main game ni. Salah. Jadi saya faham trik-trik dia untuk melewati SCP yang sangat jelek. Muka dia macam tai. Okay. Siapa pula ni? Sunny, let's go. Mana dia punya SCP ni? Wah lama. Apa tu biru-biru? Kenapa biru-biru? Alamak. Mati gelap. Cepat. No, tolong. Lari. Pusing. Tolong. Ya, kita pakai dulu. Ni saya baru beli kot rasanya. Tom. Bye-bye. Ya, kena tipu. Ni kita sambil emote dulu. Sayang tolong. Kau pahal. Dah jom. Tak boleh gerak. Kenapa macam kosong je orang ni? Tapi saya tengok macam banyak je orang. Aduh. Nah, dah habis dah. Pula. Semua kosong. Jadi kita tinggal tunggu je SCP dia keluar dan kita akan naik dulu. Kita pasang dulu lah. Kita pasang ni. Ni berguna kat ni tau. Bukan tak berguna. Korang je yang tak berguna. Sorry. Rasis ya. Macam nak pasang ni? Dah. Okay, aduh. Sabar ya. POV, kita ganti POV dulu. 1, 2, 3. Lompat. Lepas tu tunduk. Slide. Itu je cara-cara. Alamak, dia punya next boot makin laju lah. Faster next boot. Nama dia next boot ke SCP? Kita panggil SCP je lah. Senang sikit. Bapak laju gila. Terapat. Siapa yang tambah? Aku rasa ada orang nak incar aku. Ni dah kita boleh ambil ke? Taratau. Kereta Myvi.
pergi mana-mana kena ada Myvi. Kalau mak aku kena kejar ni. Aku kena kejar ni. Aku tak nak mati ni. Tak nak mati ni. SCP mana datang ni? Tolong jangan serang saya. Saya anak baik. Kenapanya? Kita santai je kat sini. Diorang tak boleh buat apa. Kita sambil subscribe dulu. Jangan tengok aja. Subscribe. Mana orang ni? Tak ada orang mati ke? Macam semua orang pro ni. Dom. Pakai. Wow. Macam tu pakai dia. Tapi ni cepat habis ke? Tak kan? Ni tempat apa? Saya baru tengok ni tempat ni. Memang tak ada SCP nak kejar kita ke? Ada yang tu lah. Itu dia die. Dia mati dah. Kenapa kau mati? Jangan tinggalin aku. Nah! SCP Sigma! SCP Sigma! Hilang dah SCP. Tolong! Sabar ya SCP Sigma. Jangan begitu SCP Sigma. Sigma boy. Kita gocek dia. Kagak kena, Cok. Ku lompatin. Kau ni bagai kepocong. Pondok ocong. Ocong sekali ya. Kosong je ni. Macam tak ada je SCP yang nak berhasil kena kita ni. Aku rasa kita padulah. Saya rasa padu gila kita ni. Jadi kita boleh santai. Baru tadi kena kan? Siapa nampak? Baru tadi. Allah, Myvi dah gila. Wih, semua kejar aku. Myvi, kalau nak tidur pun ada Myvi. Janganlah kejar saya, wahai Myvi. Alamak, masuk mana pula ni? Allah, dia kejar. Mana. Lompat. Alah, salah. Tolong kawan. Saya dah nak terkencing dalam seluar dah ni. Okay. Tum. Wow. Otak dia. Mati terus. Tidak. Okay, tanpa basi-basi kita tunggu je lah dulu. Tunggu sampai apa tu dia punya ni. Aku baru je mati. Dah habis game. Kita dapat juara ketiga ya kawan-kawan. Kita pilih map apa Normal lah. Takkan tak normal. Kalau tak normal, korang yang tak normal sebenarnya ni. Saya tahu sebab saya boleh baca kodam. Kodam kamu ialah biawak orang gila. Anjay. Okey, ni 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bila nak mula? Duit saya ada 54 dan saya level 65 lah. Susah gak nak naik level kat game ni? Otak dia lah. Sabar ya. Tak masalah dia ni. Lambatlah loading. Loading pun macam kepala orang gila yang loading. Baru boleh mula. Baru boleh main. Baru best. Ni saya tak terlampau banyak sangat cakap sebab saya nak fokus. Sebab game ni bukannya senang. Game ni bayangkan orang gila. Salah. Kita boleh naik atas tu lah. Tapi mana tangga dia? Di situ lah SCP dia keluar. Tapi mana tangga dia kawan? Ni ke tangga dia? Sini tangga dia. Kenapa belok-belok pula ni? Alah, lambat lah. Ada orang lah mati. Wah, kepala otak dia. Astagfirullah. Ambil, lari. Otak dia punya efek. Kita tengah bawa dia sambil roller coaster. Otak dia bangang. Otak, astagfirullah. Tolong ya Allah. Tolong. Aku tak nak mati. Malah tak ada yang kejar kita. Ada yang kejar. Mati. Kenapa aku pergi jalan? Saya ingatkan saya boleh tembus. Bang, hidup kan bang? Mantap bang. Terbaiklah bang. Mantap bang. 100% bang. Mantap bang. Bang. Dia mati. Sana lah. Minum cola. Laju lagi. Ni, aku kejar kau lah. Anjay, kita pecut semua Diorang ni biasa-biasa saja.
nak masuk ni. Minum cola lagi. Minum ni. Piu. Piu. Ui, dah nak mati. Sabar ya. Kenapa nyak? Kenapa aku selalu dijahatin? Aku kan baik. Kenapa nyak? Ni mati ke dia? Oh tak. Mana kita ni pusing-pusing aja. Apa aku macam pusing-pusing je dari tadi. Kat sini lah ada orang mati. Ambil cola. Minum. Aku punya! Sini kau! Aku punya! Itu lah aku nak selamatkan kau pula yang ambil pencuri. Jangan! Minum cola, kita kejar dia. What? Jangan sembunyi. Mana kau? Aduh. Aku punya! Tai. Kita masuk mana ni? Tempat apakah ini? Aduh. Ya sabar, ni tempat apa ni? Gorong-gorong kah? Di mana kita ni? Adit, tolongin Adit. Adit. Dontal kesekatan. Oh, tu ada orang mati ni. Kita ikut. Sebab kita nak selamatkan. Bukan kita tinggalkan. Itulah. Hei, kamu. Saya akan selamatkan kamu. Anjay. Okey, sini. Hidupkan. Okey, orang tu pula. Aku punya. Lari laju lagi. Kenapa mati lagi? Mana ni? Kita sesat lah kawan. Minum cola lagi. Walaupun nanti cola kita akan habis ya. Otak dia. SCP jangan kejar saya. Aku kan baik. Jangan kejar aku dong. Yeay, habis. Mantap. Dan sorry kawan-kawan kalau video saya ni pendek je sebab saya tak nak buat video lama-lama. Sebab nanti korang akan bosan juga. Dan terima kasih yang dah tengok video ni. Dan korang boleh tolong like, subscribe and on notification semoga korang tak tertinggal video saya yang terbaru. Ya, tanpa basa-basi. Bye-bye.